Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Semoga anda sentiasa ceria di rumah. Hari ini saya akan berkongsi tentang satu topik. Sebenarnya topik ni besar tau. Kalau saya nak cerita betul-betul memang secara detailnya saya rasa terlalu panjang dalam satu sesi. Topik yang mungkin berkenaan dengan apa yang anda makan tengah hari tadi, kan? Topiknya ialah tentang kolesterol. Sebab saya dapat banyak input ataupun banyak juga soalan yang diutarakan tentang kolesterol ni. Dia usia masih muda tapi kolesterol dia tinggi. Kenapa? Adakah ini bahaya? So hari ni saya nak ceritakan sikit. Sebab saya yakin di luar sana ramai yang tak tahu lagi perbezaan antara kolesterol dan lemak. Dan ada juga orang yang beranggapan kolesterol tu dengan lemak sama. Bukan adik-beradik tapi sama. Tapi ada lagi satu istilah yang saya nak masukkan di sini, ialah lipid. Lipid ni saya dah puas cari dictionary, nak cari dalam bahasa Malaysianya tak ada. Dia cuma lipid juga. Okey, right. Mula-mula saya nak jelaskan kepada anda apa dia kolesterol. Sebab ini kita kena faham betul-betul, barulah saya boleh masuk dalam topik ini. Right? So, okay, kita tahu topik hari ni lah kolesterol. Okay. Keluarga besar kolesterol dan lemak ni jatuhnya di bawah lipid. Dan di bawah lipid ni memang tak ada translation bahasa Malaysia. Okey. Kita pinjam bahasa Inggeris, okey, kita translate pun sama juga, jadinya lipid. Okey. Right. Lipid ni dia terbahagi kepada, saya boleh katakan sebagai 4 kategori yang utama. Dan yang pertama ialah asid lemak. Dan ini ada tepu dan tidak tepu. Ini keluarga pertama lipid, asid lemak. Orang Mak Saleh panggil saturated and non-saturated. Okay, right. Kemudian dia ada keluarganya yang dipanggil sebagai glyceride. Okay, glyceride ini dia ada monoglyceride, diglyceride, dan yang biasa kita dengar ialah triglycerida. Triglycerida. Betul lah kot. Macam tu lah ejaan dia. Okay, right. Kemudian dia ada yang orang kata non-glyceride. Okay. Di sini jatuhnya apa yang dikenal sebagai sterol. Dan di bawah ini adalah kolesterol. Okay, right? Dan juga beberapa jenis hormon hormon apa? Seks hormon dan kortison, progesteron macam tu. Okay. Dan last sekali dia ada, kita panggil kompleks derivatif. Dan di sini jatuhnya lipoprotein, dan barulah ada LDL, VLDL, HDL. Okey. Anda nampak tak sini? Sebenarnya, okey, right? Lemak dan kolesterol ni ataupun yang dikenal sebagai ini duduk di tempat yang lain-lain. Maksudnya mereka bukan serupa. Lemak ialah sejenis bahan, orang kata nutrisi. Bahan nutrisi yang kita makan. Dan juga ia disimpan. Kita biasa dengar tenaga yang berlebihan disimpan sebagai lemak. Maksudnya lemak ni banyak kita dapatkan daripada diet, daripada pemakanan. Manakala kolesterol ada juga daripada pemakanan. Tetapi kita faham kolesterol
80% dihasilkan di hati dan 20% dihasilkan dari diet ataupun pemakanan. Okey. Maksud kalau jatuh pula. Okey. Maksud kalau kita jatuhkan kalau kita kurangkan pengambilan kolesterol daripada pemakanan, hati kita akan menghasilkan lebih kolesterol. Faham? Okey. Dan kalau kita banyak makan makanan bersifat kolesterol, yang mempunyai kolesterol, hati kita akan kurang menghasilkan kolesterol. So maksud di sini, kolesterol itu sendiri wajib dan sangat-sangat penting untuk badan. So kenapa yang kita bimbang tentang kolesterol? Sebentar lagi saya akan masuk. So, apa fungsi kolesterol dalam badan manusia? Fungsi kolesterol ni sangat-sangat penting sebab dia adalah salah satu bahan bina yang membentuk membran sel ataupun sel membran. Betul lagu? Sel membran. Kulit membran lah tu kan? Kulit membran. Kulit membran pula. Kulit sel. Itu dah jadi confused sikit. Right. Kulit sel. Right. So, kulit sel ni kalau tak ada kulit, memang kita tak hidup lah. Maksudnya kalau kolesterol tak ada, badan kita tak dapat menghasilkan sel-sel baru. Memang macam itulah. Sebab tu hati kita pastikan kita mesti ada jumlah kolesterol tertentu yang sentiasa mengalir dalam aliran darah kita supaya dapat digunakan untuk membentuk kulit kepada sel-sel badan kita yang berjumlah 37.3 trilion sel yang ada dalam tubuh badan manusia. Itu bagus satu. Nombor dua, kolesterol sangat-sangat penting untuk menghasilkan contohnya vitamin. Vitamin apa? Vitamin D. Kemudian dia juga merupakan bahan asas untuk menghasilkan beberapa jenis hormon. Contohnya hormon untuk lelaki, testosteron. Lelaki kalau tak ada hormon testosteron ni garuk kepala mereka kan. Kemudian hormon untuk wanita iaitu estrogen, dan juga hormon-hormon lain contohnya seperti progesteron, kortison dan lain-lain. Okey. Kemudian dia juga berfungsi dalam tindak balas saraf dan juga tindak balas memori. Dan satu lagi, kolesterol juga membentuk cecair hempedu. Yang mana cecair hempedu ni mempunyai enzim yang penting untuk penghadaman. Okey. So apa yang saya katakan di sini sebenarnya, kolesterol adalah sahabat manusia. Kolesterol adalah kawan kita. Kolesterol bukan lawan kita. Okey, right. Tapi kenapa orang takut sangat dengan kolesterol? Di sini saya akan jelaskan sebenarnya satu konsep. Saya kena padam ni dulu. Okey, saya akan tuliskan ini. Kolesterol campur keradangan kronik sama juga penyakit. Okey, right. Kalau anda faham di situ, kolesterol itu penting untuk badan. Tapi apabila kolesterol bertemu dengan keradangan kronik, maka jadilah penyakit. Apa maksud saya? First kali saya nak tanya anda, tahu tak apa dia keradangan? Ramai orang bila saya tanya, tahu keradangan? Orang cakap, tahu. Tapi bila tanya apa keradangan, dia punya tu panjang sampai tak sudah. Betul tak? So saya tanya anda, faham tak apa itu keradangan? Kita biasa dengar bahasa masalah keradangan ni inflammation. Okay? Right, keradangan ni adalah tindak balas badan, okay, terhadap kecederaan ataupun terhadap patogen. Patogen ni kuman-kuman yang masuk dalam badan tu kan. Ataupun terhadap irritants ataupun bahan-bahan yang merengsa yang ada dalam darah kita, yang ada dalam badan kita. Okay? Dan mereka badan kita menghasilkan ejen peradangan ini. Dan ejen peradangan ini ada kalanya penting, bukan ada kalanya penting, memang sangat penting untuk proses penyembuhan, untuk nak melawan mikrob kuman semua tadi.
dan untuk ialah untuk kesihatan badan. Tapi kalau berlebihan, ini akan kacau. Contoh-contoh ejen peradangan apa dia? Seperti cytokinin, prostaglandin, interleukin, TNF alpha. Nama canggih-canggih. Anda tengok ni mesti pening. Jangan bagi nama anak sudah, kan? Okay. Right. So, ini adalah ejen-ejen peradangan yang dihasilkan oleh badan untuk tindak balas keradangan. Right. Saya nak jelaskan keradangan supaya anda faham bagaimana dia pentingnya keradangan ini dalam konsep acute inflammation ataupun dalam konsep keradangan akut. Okey. Contohlah kan, ini kulit manusia. Kemudian kita terpijak paku lah, terpijak duri kan. Duri macam tu. Terpijak duri lah. Duri dan hilang kan. Okey. So apa yang jadi? Dia luka lah. Luka. Kat sini ada salur darah. Dia luka. Right. So bagaimana badan nak menyembuhkan luka tersebut? So, apabila ini berlaku, badan akan menghasilkan ejen keradangan tertentu untuk membuatkan salur darah kita ni lebih poros. Dan dia akan mengeluarkan air, dia akan mengeluarkan ejen yang dapat menghentikan pendarahan. Dan finally, dia akan keluarkan sel darah putih. Yang mana sel darah putih tadi, dia bertindak macam tentera tau. Okey, kita anggapkan ejen peradangan ni macam trompet. Trompet panggil tentera. So tentera pun datang. So apa tentera buat? So dia akan makan semua kuman-kuman yang ada dekat sini. Okey, dia akan lawan kuman-kuman tadi. Tentera biasalah, dia jumpa musuh dia tembak. Macam tu lah lebih kurang tentera tu. Dan ini dimainkan oleh peranan white blood cell kita. Ada yang berbentuk macrophage ataupun phagocytic cell lah. Okay, right? Sel darah putih. Right. So akhir sekali disebabkan oleh tindak balas ini akan berlaku beberapa sifat peradangan, antaranya tempat korang sini bengkak, kemudian dia merah, kan? Kemudian dia sakit dan tempat ini juga mungkin suhu dia naik sikit. Okay, dia panas. So itu adalah tindak balas keradangan akut sampailah dia sembuh. So, apa yang kita harus faham? Tindak balas keradangan akut sangat-sangat penting untuk kesihatan badan manusia. Tetapi, yang menjadi masalahnya bukan yang ini, tetapi ialah keradangan kronik. Keradangan kronik ini saya bagi contoh disebabkan oleh beberapa sebab. Ejen keradangan ni akan sentiasa dikeluarkan. Okey, right? Saya akan bagi sebab tu. Yang mana trompet akan ditiup. So tentera pun datang. Tapi bila dia sampai, tak ada apa yang dia nak lawan. Dia tak jumpa kuman, dia tak jumpa sebarang bahan lah. Tak ada apa yang dia buat. So sebabkan dia punya pistol ataupun senapang tu dah penuh, so dia main tembak aja. Ini yang menjadi masalah, yang mana dia akan mewujudkan kecederaan dan perkara-perkara yang melibatkan lebih daripada 200 penyakit disebabkan oleh keradangan kronik. Okey, sekarang saya akan ceritakan tentang kolesterol. Ini penting juga ni. Okay, badan manusia, macam saya katakan tadi, 80% daripada kolesterol dihasilkan di mana? Di hati. Ni hati. Dan daripada hati itu, dia akan mengalir ke badan dan balik ke badan. Okay, right? Kolesterol yang dihasilkan di hati tadi akan pergi ke seluruh badan
Maksudnya untuk menghasilkan kulit membran atau kulit sel, menghasilkan vitamin D atau menghasilkan hormon yang penting. Okey. Kemudian lebihannya akan dibawa balik. Okey. Bagaimana kolesterol ini dibawa dalam darah? Kolesterol ni bersifat sesuatu bahan yang tak larut air. So dia tak boleh tenggelam timbul macam tu dalam darah kita. Dia kena dibawa oleh, orang kata, bas lah. Ataupun dia kena dibawa oleh lori. Okey, lori. Saya lukis lori ya. Cantik lori. Okey, cantik lori saya. Okey. Lori yang mengangkut kolesterol ke badan ataupun ke tempat-tempat lain untuk digunakan, namanya ialah LDL. Manakala lori yang mengangkut lemak ataupun kolesterol kolesterol daripada badan balik kepada hati untuk diproses, namanya HDL. Okey, faham ke tak? Okey, so apa benda LDL dengan HDL ni? Ini adalah high density lipoprotein dan ini adalah low density lipoprotein. Okay, right. So kita bayangkan kita berada dalam salur darah. Okay, right. Ingat tadi saya ceritakan tentang peradangan kronik, okay, ataupun keradangan kronik, yang mana trompet dah ditiup disebabkan oleh setengah faktor-faktor tertentu. Maksudnya badan kita menghasilkan ejen peradangan. Kemudian tentera dah pergi, dan apabila tentera tu dah tak jumpa bahan-bahan yang menyebabkan peradangan ni, dia main tembak saja. So apa yang berlaku ialah di bahagian dalam, di bahagian endotel, di bahagian dalam ya, selaput dalam salur darah kita akan cedera. Cedera lah. Dia cedera. Kena tembak, cedera lah. Kan? Okay? Right. So, apabila bahagian endotelium ataupun bahagian dalam salur darah tu cedera, so sudah tentu, okay, dia harus diperbaiki. So, apa yang membentuk sel-sel baru, anda masih ingat? Namanya kolesterol. So, dia akan kerahkan ataupun dia akan menggunakan kolesterol daripada LDL tadi untuk menampal di bahagian cedera tu. Dia tampal. Dia tampal. So maksud di sini kolesterol tadi bertindak sebagai kawan kita. Dia menampal kecederaan itu supaya memberi masa bahagian yang ditampal itu untuk sembuh. Okay, right? So itu fungsi kolesterol sebenarnya. Right. Tapi masalahnya bukan kita ada trompet, bukan kita ada tentera saja yang tembak, tapi dalam badan kita berlaku macam-macam, ada macam-macam bahan, terutamanya bahan yang bersifat radikal bebas yang akan menyebabkan kolesterol ataupun low density lipoprotein tadi dia menjadi berkarat dekat sini. Proses oksidasi. Okey, dia menjadi berkarat dekat sini, dan apa yang akan terjadi, dia akan jadi lembik macam tu dan dia jadi macam gam, yang mana dia akan menarik bahan-bahan lain, contohnya kalsium, contohnya lemak lain ke apa benda ke, bertempik juga dekat sini, menyebabkan lama-lama bahagian ini tersumbat. Okay, right. So, nampak tak? So, sekarang masalah bagi mereka ialah bukan kolesterol. Kolesterol ni menyelamatkan, tetapi disebabkan oleh keradangan kronik ini, okay, ini akan menyebabkan masalah tersebut. So, apa yang saya nak cakapkan? Kalau mereka ini tidak ada keradangan kronik, so apa yang akan berlaku kepada LDL?
Sebab tidak ada keradangan kronik, maka dia tak perlu tampal plaster dekat situ, maka LDL akan jadi rendah. Okey? Right. Sebab dia dah tak guna kolesterol situ, maka lebih tinggi kolesterol akan diangkut balik ke hati, maka HDL akan tinggi. Okey. Tapi bila badan kita mempunyai masalah keradangan kronik, maka kolesterol perlu diangkut lebih banyak sebab dia nak tampal kecederaan ni. Sebab itu LDL akan tinggi, dan sebab badan dah memakai pun semua kolesterol dah pergi, dah tampal, tak ada banyak lagi kolesterol yang akan diangkut balik ke hati, maka HDL akan rendah. So, di sinilah bacaan yang menunjukkan seorang itu panjang lagi sebenarnya ceritanya, tapi saya ringkaskan dengan bahasa layman. Di sinilah bacaan yang kurang sesuai, iaitu low density lipoprotein kita tinggi. Okey. Mungkin anda pernah cek darah, bila ini tinggi, kadang-kadang doktor dah bagi nasihat dan mungkin bagi ubat, ataupun dalam keadaan mana HDL kita rendah. Sebab apa? Sebab keradangan kronik. Manakala kalau tidak ada keradangan kronik, maka anda akan dapat profil LDL rendah, HDL tinggi. Hari ni main bahasa sains saya ni. Saya yakin ramai dah pening kepala. Sebab tu saya minta rehat sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Right. So, kalau anda faham di sini, yang perlu diselesaikan bukan masalah kolesterol. Yang perlu diselesaikan sebenarnya ialah masalah keradangan kronik. Kalau anda selesaikan masalah keradangan kronik, insya-Allah kolesterol anda mempunyai profil yang sihat. Kalau anda selesaikan masalah peradangan kronik anda, insya-Allah kolesterol anda mempunyai profil yang sihat. Okey. Sekarang saya nak ceritakan tentang bagaimana sebenarnya berlaku keradangan kronik tadi. Okey, apa puncanya? Panas sekejap. So, antara punca peradangan kronik yang paling utama yang sekarang yang kita ada masalah ialah makanan. Okay. Makanan yang bersifat, yang orang kata memanggil keradangan, pro-inflammatory. Maksudnya dia ni sokong keradangan. Pro-inflammatory. Maksudnya makanan yang bersifat keradangan. Okay. Apakah makanan yang bersifat keradangan itu? Antaranya ialah gula atau fruktos, ataupun high fructose corn syrup. Okey, kemudian trans fat. Kemudian apa lagi? Mungkin anda biasa dengar tentang omega 6. Okey. Ini masuk ke kategori trans fat, omega 6. Kemudian apa lagi? Makanan-makanan yang digoreng. Okay. Makanan yang digoreng. Makanan yang goreng ni, sewaktu proses makanan terdedah kepada haba yang tinggi, apa yang akan berlaku? Gula akan bergabung dengan protein ataupun lemak, dan ini akan menghasilkan advanced glycation end product yang dinamakan AGE, yang juga bersifat keradangan. Okay, right. Dan apa yang anda boleh lihat, satu lagi
terlupa. Dan proses food lah, makanan terproses. Makanan terproses lah, ini termasuklah junk food ke, mi segera ke, apa benda yang kita makan lah. So, di sini sekarang sebenarnya dunia berhadapan dengan masalah ramai daripada penduduk, okay, kita ni mempunyai kolesterol yang tinggi sebenarnya bukan sebab makan benda yang berkolesterol, tetapi makan makanan yang tinggi dengan bahan-bahan yang menyebabkan keradangan, iaitu yang ini. Dan kalau anda lihat ini, inilah makanan kita sekarang. Okay? Kuih-muih, minuman yang dicampur gula, ataupun minuman kotak, minuman yang dimaniskan, gula tu sendiri, semua ini akan menyebabkan kolesterol naik. Kemudian trans fat ni banyak tau. Ada dalam pizza, ada dalam donat, dalam pastry, dalam makanan-makanan yang dekat luar sana lah, memang selalunya dicampur dengan trans fat. Kemudian makanan digoreng, ini satu masalah, ya. So banyak makanan-makanan yang digoreng dan juga makanan terproses. Semua ini adalah makanan-makanan yang diambil sewaktu ini. Maksudnya ini adalah makanan moden. Sebab tu dengan kemodenan ini, dengan perubahan diet kita ke arah kemodenan ini akan meningkatkan keradangan kronik, yang mana keradangan kronik ini akan meningkatkan kolesterol ataupun memberi kolesterol profil yang tidak sihat untuk anda. Okay, right. So faham tentang itu. Right. Apa lagi yang akan menyebabkan peradangan kronik? Nombor 2, obes. Saya dah bincang mungkin sebelum-sebelum ni anda ingat, okay? Apabila anda obes, okay, setiap sel lemak ini akan menghasilkan satu bahan yang dinamakan sebagai adipocytokinin. Okay? Dan bahan ini bersifat keradangan. So maksudnya anda tidur ke, anda jaga ke, anda mandi ke, anda makan ke, orang yang obes ini, sel-sel lemak dia akan menghasilkan ejen peradangan yang akan meniup trompet tadi, memanggil sel-sel darah putih untuk bertindak balas, tapi sebenarnya tak ada apa yang dia nak bertindak balas. Ini masalah chronic inflammation. Right. Juga ialah penyakit-penyakit, terutamanya apa? Diabetes. Juga menyebabkan masalah keradangan kronik. Kemudian satu perkara yang juga sangat-sangat penting, yang saya yakin juga menjadi masalah di zaman moden ini, ialah stres kronik. Stres yang berpanjangan. Ya, asyik stres saja kan. Kadang-kadang bila kita cerita stres, orang tak faham sangat. Apa maksud stres? Stres ini ialah mungkin kat office dia tak suka kerja dia rasa tertekan, asyik kena marah, ataupun dia sendiri marah. Marah ni pun menyebabkan stres, kena marah pun menyebabkan stres. Sebab tu jangan marah-marah. Dalam Islam, senyum selalu. Senyum sunat, tetapi dengan senyum juga boleh menurunkan stres dan menurunkan keradangan kronik. Right? Kemudian mungkin benda-benda yang anda lakukan yang anda menekan diri anda. Menekan ni memberi tekanan lah. Contohnya apa? Marah tadi, menekan. Okay, dalam jam anda mengeluh, menyalahkan takdir dan macam-macam lah. Sebab tu dalam Islam kita kena selalu bersyukur. Okay? Kemudian mungkin kuat main game. Orang yang main game ni, bukan game ni, e-game lah. Sebab apa? Bila anda main game ni kan, sebenarnya dalam badan kita stres tau. Nak elakkan daripada kena tembak dengan musuh. Kalau sekejap tak apa, tapi bila lama sangat, ini akan menyebabkan stres. Okay? Kemudian termasuklah senaman yang berlebihan. Contohnya mereka yang sentiasa training untuk maraton dan sebagainya. Okay? Ataupun kayuh basikal yang berlebihan pun sebenarnya tak sihat, kerana ini akan menjatuhkan stres dalaman. Kita stres, badan dah penat, tapi jauh lagi. So kita akan cakap, teruskan. So kita paksa badan kita tu. Dengan paksaan ni sebenarnya kita telah memanggil hormon stres untuk dikeluarkan.
Okey. So ini kalau kita buat setiap hari pun boleh menyebabkan keradangan kronik. Okey, itu bab stres lah. Yang lain-lain apa? Ialah gaya hidup. Okey. Gaya hidup ni terutamanya apa? Terutamanya yang mereka yang kurang tidur, yang tak senaman. Itu yang penting. Yang tidak aktif dan kurang tidur. Okey, dia tidak aktif dan dia kurang tidur, ini juga boleh meningkatkan keradangan kronik. Dan satu lagi ialah irritants. Bahan faktor merengsa. Rengsaan lah. Bahasa masalah saya tulislah irritants. Irritant ni pun satu yang kita tak sedar kita terbabit. Kenapa? Kerana dia ada dalam dia wujud dalam sebagai bahan-bahan kimia yang kadang-kadang kita pun tak sedar kita pakai. Contoh, bahan kimia yang ada dalam set kosmetik, dalam cleanser, dalam moisturizer. Kadang-kadang yang lebih teruk, bahan kimia contohnya seperti Raksa yang dicampur dalam krim yang untuk memutihkan kulit tu. Ini pun irritants. Termasuklah apabila kita terdedah kepada bahan-bahan seperti BPA ataupun phthalates daripada botol plastik, ataupun mungkin penyembur perfume yang mengenai VOC, volatile organic compound. Semua ini adalah bahan-bahan yang boleh menyebabkan kronik. Okay, right. Dan satu perkara lagi yang saya tertarik nak cerita dekat sini ialah zat besi. Zat besi ni tak bagus ke? Bagus kalau digunakan secara mencukupi. Maksudnya zat besi ni membina darah kita kan. Tapi kalau zat besi secara banyak kita makan ataupun kita dapatkan daripada pemakanan kita, zat besi ni dalam bentuk suplemen ke, dalam bentuk makanan ke, dalam bentuk yang banyak, dia juga bersifat seperti pro-oksidan ataupun memanggil oxidative stress yang menyebabkan keradangan kronik. Okey, saya nak cerita sikit dari sudut zat besi ni kan. Ada rawatan, saya orang tanya kenapa rawatan berbekam tu bagus? Kan? Salah satunya rawatan berbekam ini ialah mengeluarkan darah, dan dengan keluar darah tu memanglah dikeluarkan toksik-toksik semua kan. Tapi dia juga mengeluarkan zat besi yang berlebihan dalam badan. Satu lagi saya nak ceritakan tentang zat besi ni ialah kenapa umat Islam kena makan daging yang disembelih. Right. So, daging yang disembelih sebenarnya, kalau anda biasa pergi tengok lembu kena sembelih kan waktu raya haji tu kan. Okey, bila dia sembelih saja, apa yang berlaku, darah tu akan keluar. Akan keluar semasa lembu tu masih hidup. Okey, sampailah lembu tu mati. Kan? Dan daging yang kita dapati tu sebenarnya dah dipam, darahnya keluar. Maksudnya daging itu tidak lagi dicemari oleh darah-darah yang berlebihan. So di sini kita tahu dalam darah tu tinggi zat besi. So secara tidak langsung kita boleh mengelak zat besi berlebihan daripada daging yang telah disembelih. Sebab tu saya rasa ini juga salah satu orang kata manfaat, bukan manfaat lah, salah satu perkara yang kita boleh explain kenapa apabila kita nak makan daging tu kena sembelih dulu untuk mengeluarkan darahnya. Okay, right. So inilah perkara-perkara yang sebenarnya anda harus elakkan. Kalau anda tengok kolesterol tinggi, doktor pun yalah cakap, wah ini HDL rendah, LDL tinggi. So ini adalah profil kolesterol yang tak baik. So sebenarnya bukan bermaksud anda ada masalah pemakanan kolesterol yang sangat tinggi, tetapi sebenarnya anda ada masalah ini, keradangan kronik yang tidak terjaga. Terutamanya zaman sekarang yang saya boleh simpulkan ialah disebabkan oleh pemakanan kita, pemakanan moden sekarang yang sangat-sangat tinggi gula, trans fat. Kita banyak makan gorengan, makanan terproses terutamanya. Makanan macam ni hipster tu lah kan, macam-macam dalam tu tahap apa-apa tak tahu. Tapi bila makan sedap je, tapi bila masuk itu yang tak sedap, menyebabkan keradangan kronik.
Dan satu lagi yang saya rasa kita terbabit di Malaysia ni, yang terutamanya ialah tidak aktif, kurang buat senaman. Sebab kita dikategorikan sebagai antara negara 10 negara yang paling malas dalam dunia, maksudnya penduduknya malas nak buat senaman. Okay. Right. Dan satu lagi ialah mana? Obes. Okay. Right. So di samping diet tadi, obes, tidak aktif, ini adalah perkara utama yang menyebabkan kolesterol anda naik mencana. Okay, right. Anda boleh settlekan masalah ini, insya-Allah anda punya kolesterol akan turun. So apa tips yang saya nak bagikan hari ini? Sebenarnya saya nak kongsikan juga tips bagaimana nak atasi masalah kolesterol yang tinggi. Maksudnya kolesterol yang tak sihat, yang naik tinggilah. Sebab kadang-kadang memanglah kalau anda pergi klinik, kalau kolesterol anda tinggi, doktor akan bagi ubat statin. Bagi saya, sabar dulu. Cuba anda guna tips yang saya akan bagi ini, insya-Allah anda tak perlu bergantung kepada ubat. Right. So apa tips yang saya akan kongsikan pada hari ini? Okay. Tips yang pertama, makan lebih fiber ataupun serat yang larut. Okay, soluble fibers, serat larut. Okay, so serat larut ni apabila kita makan, dia akan masuk dalam sistem penghadaman kita, yang mana dia akan bertemu dengan air, dia akan mengembang beberapa kali ganda, yang mana apabila dia bergerak perlahan-lahan, dia akan membuang, emptykan ataupun mengosongkan ruang usus kita daripada bile acid ataupun cecair hempedu tadi. So bila hempedu tengok, ataupun hati tengok cecair hempedu dah kurang, okay, so dia akan sentiasa menghasilkan cecair hempedu. Dan cecair hempedu ni dibuat daripada apa? Dibuat daripada kolesterol. So secara tak langsung dia akan tarik kolesterol daripada darah untuk menghasilkan cecair hempedu. So apa contoh soluble fiber yang ada ataupun serat larut yang ada? Antaranya dalam bijirin, contohnya oats ataupun barley, kemudian mungkin jenis kekacang, buah-buahan macam apple, buahan citrus, jambu, kemudian sayur-sayuran seperti carrot, brokoli. So ini semua penting. Dan satu kajian menunjukkan apabila anda amalkan serat tak larut ini dalam masa 4 minggu saja, dia boleh menurunkan kolesterol sebanyak 10%. Okay, itu nombor 1. Nombor 2, okay, makan banyak sayur dan buah. So sayur dan buah ni sebenarnya adalah anugerah Allah. Okay, dia mempunyai bahan antioksidan, dan antioksidan ini sebenarnya juga bersifat anti keradangan, dan dia akan mengatasi masalah keradangan kronik tadi. Dan ini juga boleh menurunkan kolesterol. Samping itu, dia mempunyai polyphenols, dia mempunyai saponin, macam-macam lah dalam tu, yang mana tugasnya ialah untuk menyihatkan dalaman badan kita, membebaskan badan kita daripada keradangan kronik yang menjemput kepada profil kolesterol yang tak cantik tadi. Okay, right. Dan antara kajian ditunjukkan bahawa mereka yang amalkan makanan yang cukup buah dan sayur ni setelah 10 tahun dikaji, risiko menghidapi kardiovaskular ataupun penyakit jantung dan stroke itu turun sebanyak 17%. Menarik. Okay, right. Seterusnya apa? Seterusnya apabila anda masak, bukan apa, sorry. Okay, bila masak, gunakan rempah ratus. Okay, dan juga bahan-bahan yang mempunyai sifat anti keradangan ni, antaranya seperti bawang putih, kunyit, halia. Ini memang ada dalam masakan kita. So itu terbaik. Ada kajian menunjukkan seandainya kita amalkan satu ulas bawang putih sehari, okay, ini dapat menurunkan kolesterol sebanyak 9%. Okay, right. Seterusnya apa? Kita amalkan
omega 3. So omega 3 ni ada dalam ikan, dalam kekacang, yang mana omega 3 ini bersifat anti radang, anti inflammatory. Okey, ada kajian menunjukkan apabila mengamalkan banyak ikan, kita bukan banyak ikan lah, kita makan banyak ikan kan. Okey, diet kita sentiasa banyak ikan, dalam masa 8 minggu kolesterol kita boleh turun 11%. Tak payah makan ubat. Okey, makan banyak ikan aja, omega 3. Okey, right. Seterusnya kita kurangkan ataupun elakkan so elakkan trans fat. Saya dah bagi tahu tadi, trans fat adalah antara punca yang menyebabkan keradangan kronik. Mana datang trans fat? Trans fat ini secara mudah saya akan katakan, dia kalau bahasa kita mudah kita nak jumpa adalah bentuk margarin. So margarin ini adalah trans fat yang mana sangat-sangat bahaya kerana telah ditunjukkan apabila kita ada makan trans fat, selalu makan trans fat ini akan meningkatkan risiko sakit jantung sebanyak 23%. Okey, so apa makanan-makanan yang tinggi trans fat? Itulah kek, margarin, pastry, kan, pizza pun ada juga, kan? So makanan-makanan terproses ini. Right. Seterusnya apa? Paling penting bagi saya, okey, elakkan gula. Jangan, kalau buat minuman jangan tambah gula. Okey, elakkan makanan-makanan manis, minuman-minuman manis, terutamanya yang berbentuk high fructose corn syrup. Ini masalah sebab ini adalah bahan yang selalu digunakan dalam industri makanan. Okey, tapi kalau dapat elakkan itu, sebenarnya ini adalah satu perkara yang cantik. Kemudian kurangkan makanan bergoreng. Okey, kurangkan makanan bergoreng. Setengah-setengah orang duk fikir kenapa nak kurangkan makanan bergoreng. Mungkin sebab minyak yang tinggi. Yes, itu salah satu. Tapi yang lebih penting, apa yang saya nak cakapkan ialah makanan goreng ini, bergoreng ini tinggi dengan AGE ataupun bahan yang boleh masuk dalam badan kita boleh menyebabkan keradangan. Okey, saya bagi contoh. Ini saya tengok daripada satu kajian. Kepak ayam yang digoreng dengan kepak ayam yang dimasak secara sup, bezanya ialah AGE pada kepak ayam yang bergoreng ini jumlahnya 16,000, manakala yang dimasak dalam bentuk sup tadi cuma 1,000. So ini dapat menurunkan kolesterol anda. Dan seterusnya, penting gaya hidup sihat. Maksudnya senaman, dapatkan tidur yang mencukupi dan atasi obes. Okey, langsingkan badan anda. Bagaimana langsingkan? Anda boleh kawal pemakanan. Ingat, makanan saya dah cakapkan segenggam karbohidrat. Nak makan nasi jangan penuh pinggan, segenggam aja. Kemudian segenggam protein. Yang paling penting 2 tapak tangan sayur. So gunakan formula tadi untuk anda amalkan apabila makan nasi tengah hari dan juga makan nasi waktu malam. Okey, secara tak langsung ini dapat membantu kita melangsingkan badan. Dan jangan lupa senaman sangat-sangat penting untuk membantu seorang itu mengawal profil kolesterol supaya tidak berbahaya. Kemudian okey, right, dapatkan phytonutrisi. Nah, ini daripada nak dapatkan. Contohnya epigallocatechin gallate ini sebenarnya ada dalam teh hijau. Ada kajian menunjukkan kalau anda amalkan 1 cawan teh hijau setiap hari, ini dapat menurunkan risiko sakit jantung sebanyak 20%. Dan
resveratrol ni contohnya datang daripada biji anggur ataupun kulit anggur, masalah siapa yang makan biji dengan kulit anggur kan? Okay. Tapi di situlah letak khasiatnya. Ini juga bertindak sebagai bahan yang bersifat anti radang. Okay, right? So saya dah rumuskan lebih kurang 9 kaedah tips untuk menurunkan keradangan kronik. Dengan kaedah ini sebenarnya anda boleh kawal kolesterol dalam badan anda. Maksudnya kolesterol tu memang ada penting, tapi profil kolesterol tu cantik. Tidak lagi kolesterol ni meningkatkan risiko salur darah tersumbat ataupun risiko sakit jantung ataupun risiko stroke. Okay, right. So sebenarnya panjang juga saya cakap hari ini. Saya harap anda dapatlah sesuatu. So saya akhiri dengan satu perkara yang saya nak anda selalu amalkan. Senyum. Okay, sebab senyum dapat mengurangkan stres. Kurangkan stres, kita boleh kurangkan keradangan kronik. Kurangkan keradangan kronik, kita boleh cantikkan kita punya profil kolesterol. Kita boleh elakkan lebih daripada 200 jenis penyakit yang bersangkutan dengan keradangan kronik. Sebab tu selalu saya nasihatkan mereka yang ada masalah diabetes kena selalu hidup bahagia tanpa diabetes. Sebenarnya ini juga satu page yang saya wujudkan khusus bagi mereka-mereka yang ada masalah diabetes ataupun kencing manis untuk memahami sebenarnya apa itu kencing manis. Dalam page ini, anda nak join page ni senangnya, type hidup bahagia tanpa diabetes, kemudian type join. Kan, join tu nanti anda boleh tengoklah, saya ada lebih daripada 80 video dalam tu. Anda fahamkan supaya insya-Allah dengan memahami diabetes dengan betul, anda dapat mengawal diabetes anda. Dan jika anda boleh mengawal tahap gula dalam darah secara tak langsung, anda juga boleh mengawal, mengelakkan komplikasi-komplikasi yang bakal datang dengan diabetes. Dan insya-Allah kita sama-sama hidup bahagia tanpa diabetes. SKB Care for you. Senyum. InsyaAllah saya jumpa anda minggu hadapan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.